Assalamualaikum semua. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Pertama kali selamat datang ke OTH atau nama panjang kami Our Family Hub lah. Okey. Jadi nama saya Din. Lebih dikenali dengan nama gelaran Din Dada. Din apa? Din Dada. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya ni stage manager pada hari ini. Okey. Jadi sebelum kita mulakan ni live show, harap semua handphone tu ditukar ke silent mode atau vibrate mode lah. Tak nak nanti tengah jalan abang grab call, dah hantar makan ke apa. Tak nak lah begitu, okey? Okey. Jadi saya stage manager. Mesti saya ada assistant, betul? Saya perkenalkan assistant saya. Belah kiri saya kita ada Fluffy. Belah kanan kita ada Tajul Arifin. Okey. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak test sikit lah crowd punya, dia punya crowd lah macam mana, boleh? Fluffy boleh? Tajul boleh? Okey. Jadi kalau saya cakap 1, 2, 3, kita applause, orang-orang tepuk tangan boleh? Boleh, okey, kita cuba cuba. Okey, 1, 2, 3, applause! Alamak, macam kurang ah. One more time boleh? Boleh? Okey. 1, 2, 3, applause! Okey, Alhamdulillah. Ready? Tajul? Fluffy? Talent ready? Ya. Okey, camera ready? Camera roll? Okey, we are going live. Ready for take? Sound speed. Rio Rendah Kelana Purba going live in 5, 4, 3. Applause! Dahsyat. Okey. Ramai Zat. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Nama saya Ashraf. Nama saya Mizi. Selamat datang ke Rio Rendah Kelana Purba. Pastinya ramai yang tertanya-tanya, show apakah ini Rio Rendah Kelana Purba? Dia bunyi macam show raya, tapi show raya dah budak-budak pergi sekolah. Pandai. Ini mesti Din kerja. Memandangkan kita Kelana Purba dan kita selalu mencari, hari ini kita masih nak mencari. Dah 36 tahun masih mencari. Kelana masih mencari walau di dalam kegelapan. Din. Sorry. On balik, tolong. Terima kasih. Gelap. Din, please, we just start the show. People a lot. Don't do this. Please, one more time. First time. Okay. Thank you, Din. Malam ni kita nak cuba benda baru. Ya. Kelana Purba nak buat talk show ala macam Ellen DeGeneres. Kepala otak kau. Cap, relax lah Cap. Tiket hari ni pun free. Generous lah tu. Boleh. Kenapa? Boleh. Okay. So
Kalau kita cuba yang terbaik. Betul. Kalau tak kelakar, sila gelak juga. Ketawa sikit. Ya. Tahu je lah. Very good, Dan. Very good. Bagus, Okay. bagus. Kita kan family. Betul. Kalau yang kurang tak support, siapa lagi? Betul tu Zan. Malam ni kita nak kongsikan tentang sejarah Kelana Purba. Yang part tu nak kena dengar dengan teliti. Alright. Lepas tu kita juga ada segmen DDD. Oi, engkau memang dah plan isu. Sekali lagi DDD. Sekejap, kena cuba. Okey. DDD. Dah. Dahsyat. Sampai situ je. Banyak sangat. Silakan Zan. Okey, Kita continue. So segmen duduk di DDK ataupun DDD. Dah Zan, banyak sangat Zan. Kira lelas. Korang try. DD 1 2 3. Jangan Zan. Style. Banyak sangat Zan. Rehearsal tak ada macam gitu. Okay, sorry. Ikut. Segmen sidang media ataupun kita nak menjemput bekas-bekas teraju Kelana Purba untuk ditemu ramai. Ya, tepat sekali. Dan akhirnya kita juga akan ada satu game show. Ui, bagus lah. Lagi sekali. Okey, boleh, game boleh. show. Okay, kurang. 1 2 3. Banyak sangat. Kita sambung. Kita sambung. Okey, tapi sebelum tu, Ya. kita budak DK Barat. Betul. Apa kata kita mula dengan DK Barat? Kalau kita nak mula dengan DK Barat, Yes. di manakah awak-awak kita Zan? Okay, yang tu. Awak-awak kita ramai yang dah bekerja. Ramai yang dah tak ada. Macam-macam Ramai yang- alasan orang kasih. Tinggal Kerja. kita dua je. Tinggal kita dua je. Cak. Ini yang macam yang Biga Perdana Tak, itu macam yang tak menang je. Kasar. Okey, tak apa Zan. Kita mulakan dengan awak-awak yang masih ada. Boleh? Boleh? Awak-awak. Suara jantan. Bismillah. Bersenjata kekata, berperisai seni. Kami datang lagi di atas pentas tercinta ini. Mengintai di bocor gelanggang seni. Biar tak musim laungan kami. Lang ana di hujung senja yang kami beri.
Langanan ini dijadikan nasihat. Hey assalamualaikum, selamat datang pada semua. Firafia. Itu apa dia? Itu dia detik permulaan dua sekolah. Ya. Satria Purba Wisesa Tiketek dan juga Pelangi Timur daripada Bedok View Secondary School. Oh, jadi bila dia combine tu memang cikgu suruh ke macam mana? Bukan. Budak-budak ni lah yang memandai-mandai. Macam mak saya cakap, nak pandai. Macam mak awak cakap. Apa dia cakap? Gurau. Mak saya cakap, yelah, boleh pandai tapi jangan pandai-pandai. Tapi inilah budak-budak ni nak buat projek merger lah konon. Dia macam seperti macam gini. Berapa anggaran nilainya dalam wang ringgit, Dato'? Dato'. Apa semput ke apa tu? Stop. Dato', kita dekat Singapura, Dato', tak pakai wang ringgit, kita pakai Bitcoin. Oh, Bitcoin. Saya suka Bitcoin. Saya suka yang RM1 dengan 50 yang kucuk keluar. Itu bukan Bitcoin, itu shilling. Nampak bodoh. Tak boleh cakap. Okay, sorry. Tapi kalau gitu dan macam mana dengan kita punya ancient traveller? Asian traveller, you mean of the one of the words? Correct, your English is very good. You mean Kelana Purba? Yes, this one. Can I? You may. Duduk meeting, bincang nama. Di sini
titik permulaannya. Kenapa akhirnya Kelana Purba? Kau tahu tak? That one I'm not so sure. Korang tahu tak? Kelana Purba adalah pengembara yang pergi mengembara mencari seni. Dan slogan kami bersenjata ke kata berperisai seni. Nampak? Korang tahu tak? Kau tahu tak? Yang ni aku tahu. Okay, so slogan kami membawa maksud kata-kata kami ataupun seni kata kami adalah senjata dalam pengembaraan. Nampak macam oral kan? Tak, dia tak nampak macam oral Zan. Nampak sangat kau baca prompter kat bawah. Dan kami sentiasa dilindungi dengan seni yang sedia ada. Jadi kata-kata kami tak melampaui batas seni. Boleh kita sambung Zan? Boleh silakan. Boleh kita sambung. Okay, Let's go. Dan mulanya perjalanan. tentang Kelana Purba dan kami akan kembali bersama segmen DDD. Jadi jangan ke mana-mana. Okay, good job everyone. Awak semua good job. Semua okay? Masih bertenaga? Okay, sambil Syekh Ashraf Mizi ni pergi break. Apa kata saya hibur awak semua? Nak tak? Macam tak nak. Saya dah prepare lama ni. Nak tak? Okay, kalau nak kena ikut saya sikit lah. Kalau saya tepuk, awak tepuk. Boleh? Boleh, okay. Ready Bismillah. Dum. Masuk Kipi, naik biru Kipi. Kipi masuk, dum bedak Kipi.
Guys, cepat sikit guys. Kenapa tempat ni macam gelap macam mana ni guys? Orang memang suruh datang sini interview kan? Biasa macam Hello. Oi. Hai, saudara. Kamu ni siapa dah? Aku ni reporter dah. Reporter? Ni aku, ni kawan aku, Abu Bakar bin Abdul Tayyub. Hai Abu Bakar bin Abdul Tayyub. Izinkan diriku ketawa. Sabar. Cepat sikit, orang bayar tiket. Aku bikin sidang media dekat dalam teater Tampines Hub ni pun kamu tahu kah? Sudah tentu. Ini memang kerjaku. Aku reporter. Kau faham ke tak ni? Your mouth water at my face right now. Jadi kamu mau apa? Kami nak masuk. Nak masuk, mau buka pintu? Ya, kalau mau buka pintu, jogetlah. Jogetlah. Joget. Kalau tak pandai joget, nyanyilah. Ikut aku. Okey. Nia Enson. Sama-sama Niat Enson. Mata kajis. Semar ngising. Semangiseng. Tak cukup. Ramai-ramailah. Orang-orang bunian tolong saya. Ikut sama Niat Enson. Geli. Mata kaji. Miseng. Bukalah. Selamat datang ke segmen DDD. Relax lah korang. Aku pun reporter lah. Salah baju lah. Assalamualaikum. Abang Bakar. Ya. Bin Abdul Tayyub. Abdul. Awak Abdul. Talik. Duduk. Ini memang tempat dia betul Daripada tadi aku dah sampai. Kelana Purba lambat tu. Serius lah. Kau tengoklah kursi pun belum set up. Buffet pun tak ada. Lokek ni Kelana Purba. Ya sabar. Apa ni? Bing Ahmad siapa Bing Ahmad tu? Abi by right what time? By right 2 hours ago. Dia tak sampai-sampai. Kita reporter nak Okey. Aku wartawan. Kau wartawan? Aku wartawan. Aku wartatu. Wartatu. Kalau aku wartawan, kau wartatu, mereka wartatu malu. Wartatu malu. Okey. So, diorang lambat Diorang lambat. Guys. Aku ada headline. Okey. Sekejap headline aku. Budak-budak Kelana suka datang lambat. Okey, wartawan semua. Ali Kelana Purba dah baru sampai. Dia nak jemput mereka naik atas pentas lah. Sabar, ni baru lepas mandi ke apa? Jacket. Jacket. Sorry. Tak ada orang suruh apa? Okey. Boleh tak saya jemput? Boleh. Okey. Tapi sebelum tu kita ada sediakan VTT. Kita lihat VTT ni. Okay, ready? Roll it. La
one of the inspiring founders of the group, Abang Jali Handsome Fella, plus 10 points for the editor. He was involved in this remarkable journey during the late 1990s. With his close friends, they had come up with an idea, inspired by their shared passion and vision. Let's start a Dikir Barat group. Taking action and forming Kalana Purba on the 9th of May, 1990. Without Abang Jali and the dedicated team members, Kalana Purba would not exist today. So let's take a moment to genuinely appreciate them. And remember that the foundation of our hard work and dedication stems from their collective efforts. It is also because of them that we are where we are now, thriving and succeeding as a group. We hope that we will continue to pursue and pass on the name to the younger generation. Okay. Enjoy tak di tidur? Okay, wartawan-wartawan semua, kita boleh mulakan dengan soalan-soalan. Okey, sekejap saya ada satu headline. Sekejap, test kamera sekejap. Okey, sekejap tengok macam okey je. Boleh tak? Okey, boleh. Okey, Cap, aku ada satu tu. Boleh? Editor Kipas Abang Jali. 10 point. Okey, silakan. Bolehlah, saya mulakan dulu. Nama saya... Apa yang A tu? Tak. Nama saya Taya, nama penuh saya Tayamum lah. Jadi saya daripada berita mana? Saya dari tadi tunggu you datang. Lah. Nama siapa tadi? Taya. Oh, mulut bau tayar kot. Maman buat macam show sendiri. Sorry sorry. Moderator, please control dia, please. Okey. Boleh. Soalan yang pertama untuk Cik Haidil ya. Apa khabar awak Kau baik. Baik, alhamdulillah. Okey. Dengar-dengar awak ni banyak kumpulan dulu. Okey. Akhirnya sampai ke Kelana Purba. Soalan saya, kenapa awak nak menang ke apa? Panas. Sorry. Rasa-rasanya matlamat tu tercapai sebab saya punya first call memang champion lah. Oh, first con champion. Haidil Kuok Ria. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul lah dia ni. Tak boleh tahan lah. Saya pun ada soalan tu. Sekejap. Awak. Sorry. Sabar. Awak ni dah siapa, umur belum? Anak siapa? Anak siapa boleh clear? Awak relax, awak boleh relax. Sekejap. Awak diri atas kursi. Awak diri atas. Alamak. Diri. Macam mana ni? Boleh. Diri. 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 Boleh. Diri. Baru nampak. Okey. Siapa? Nama. Nama saya Abu. Nama apa lupa? Abu. Nama cool kan? Berita saya dari mana? Sparkle Kids. Sparkle Kids. Ya Allah. Saya pun ada lagi satu soalan untuk Abang Haidil. Seringkali kita lihat awak dengan lifestyle serba sihat di gym, minum kopi di kafe dan sebagainya. Soalannya, awak dah ready nak jadi presiden gabungan Dikir Barat Singapura? Apa kena-mengena pergi gym minum kopi dengan Presiden Dikir Barat Singapura? Sorry kita wartawan. Oh, okey saya. Okey, macam mana nak jawab soalan ni jawapan yang diplomatik semestinya tak ada yang cukup lah untuk persiapkan diri. Jadi masih lagi tengah nak cari jalan dia. Jadi korang ramai-ramai insya-Allah doakanlah yang terbaik untuk gabungan dan Dikir Barat Singapura secara keseluruhan. Terima kasih. Apa tu? Haidil ni. Apa tu? Ni Haidil pakai politically right answer, pakai slogan Kelana Purba, tak ada idea. Panjang sangat doh ini. Aku nak buat cover, itu dah 2 page. Tak apa, kita pakai yang A5 ni. Okey, fine boleh. Okey, terima kasih InsyaAllah. Cukup je, cukup je. Cukup. Okey. Sorry. Assalamualaikum kepada abang-abang. Nama pendek saya Aboy. Saya dari The Sengit Times. Aboy? Ya, Yang itu jual barang motor tu? Saya tak tahu nama pendek saya Aboy. Nama panjang? Nama panjang Aboy. Ini kelakar. Sebab kita ambil. Okey. Soalan saya ditujukan untuk Abang Maman lah. Abang Mamannya pun ceritakan pengalaman abang sebagai seorang yang giat bermain skateboard, mencuri motor, lalu bergaduh pada zaman dulu. Jadi soalannya, macam mana abang boleh involve dalam anak Metropolitan?
Metropolitan ke Metropolitan? Saya mualaf. Oh, mualaf. Sorry bang, silakan. But you baru habis makan. You lap mulut tak betul lah. Ada benda tertinggal. Sekejap. Headline. Apa headline? Abang Maman tak baik. Tak baik. Okay. Silakan. Macam mana involve in the anak metro? Ya. Waktu tu sepatutnya berjumpa dengan Abang Kai lah. Abang Khairuddin Samsudin ada benda untuk dibincangkan, tetapi kena snoop lah. Apa salah? Saya tak minta Pakcik, you macam angkang ke kat belakang dengan singlet Swan. Okay, boleh. Please one red card okay. Pakcik, lagu happy sikit. Maman panas bara. Boleh. Tak. Okay, sabar. Jumpa dengan Abang Kai, sepatutnya bincang pasal benda. Try nak tiba-tiba script reading. Kena tipu lah. Mungkin kot. Kena trick lah. Kena trick. Okay. So maksudnya Abang Maman senang kena tipu. Ya, senang. Okey abang, nama saya Junaidi. Jadi saya ada soalan untuk abang. Abang kelihatan kayak very hype beast gitu. Jadi soalan saya itu, siapakah yang melukis? Kau nak cakap English boleh? Susah sangat nak cakap Melayu. Abang, saya tanya, abang diam dengar aja. Ya. Jadi siapakah yang mendesain logo Kelana Purba? Terima kasih bang. Design logo Kelana Purba. Tanya dia, bukan tanya aku. Saya tanya apa? Kita tanya apa? Saya tanya apa? Yang design logo Kelana Purba asalnya Arwah Nizam. Ni dah buat main kalau dah orang Nizam. dah tak ada dia buat main. Logo yang pertama ialah logo gong lah. Gong dengan yang burung. Ya, betul. Logo gong burung Habis kalau gong yang burung tu Berani? Tak. Berani? Stop it. Okay, kita move on. Kita move on. Relax. No. I want to ask question. Sit down. No, so kalau yang gong yang logo tu Arwah Nizam, yang logo sekarang ni? Yang apa? Yang logo sekarang ni. Logo sekarang is sama lah. Daripada logo Arwah Nizam tu kita ubah suaikan. Faham. Ubah suai. Kelana Purba pakai Hamid Ensar. Gurau bang. Kita sambung. Ya, sambung. Saya ada diri ni. Tak. Biar dia je. Kena duduk. Nak kena menyelah. Menyelah. Pasal dia. Okey. Bang, teh tarik 3. Saya wartawan. Nama saya Kumar dari Shadow Media. Soalan saya kepada Abang Haidil. Saya diberitahu awak sudah beralih ke kereta elektrik ataupun EV. Soalan saya, apa pendapat awak tentang masa depan DK jikalau robot menggantikan au-au ataupun AI digunakan untuk menulis seni kata? Nandri. Ni soalan kalau dalam satu show tak cukup tau. Okey. Apa kena mengena yang buat aku pening ah? Itulah. Kan bau-bau lah kira kalau AI dah replace, robot dah replace, then dah tak ada lagi tempat untuk anak-anak kita, adik-adik kita untuk bergiat ataupun for them to experience apa yang kita experience lah. This brotherhood and all that lah. Jadi kalau sebaik-baiknya benda apa yang awak minta tu tak terjadi lah. Jangan cakap. Okey, Presiden DK Barat Singapura tak support AI. What a bad impression. Okay. Hai, nama saya Mustaqim. Saya daripada wartawan minggu lepas. Oh, Mustaqim. Itu nama pendek saya. Oh? Kalau nama panjang, Ihdinas Siratal Mustaqim. Yes, sir. Okay, silakan. Kita kelakar. Okay, ni soalan kepada Abang Maman. Memadangkan abang dah di umur midlife. Kita boleh panggil Uncle Maman. Uncle boleh. Kenapa ada pendikir di umur-umur abang masih giat aktif dalam competition? Sebab kita bagus. Okey. Wartawan kekal senyap. Betul. Nak cakap apa tu? Betul lah. Nak cakap apa tu? Okey. Okey, saya pula nak tanya soalan. dirilah. Orang semua diri Saya apa? Saya nak tanya soalan kepada Abang Maman juga. Baiklah, berbalik ke konteks anak metro.
Ada yang cakap budak DK ni nakal dan tak buat kerja yang tak berfaedah. Apa komen abang? Apa tadi soalannya? Aku baca prompter. Ya. Maman main angin. Okey, saya akan bertanya dari tadi aku tengok sekali lagi. Okey, berbalik ke konteks anak Metro, ada yang cakap budak DK ni nakal dan buat kerja yang tak berfaedah. Tidak apa berfaedah. komen abang? Tidak, DK Barat ini dia bukannya tak berfaedah dan diberi julukan budak jahat lah Asal nampak budak DK Barat je isap rokok, dye rambut dan juga bergaul dengan orang-orang yang kurang sihat. Tetapi DK Barat ni sebenarnya dia adalah boundaries ataupun dia yang menyekat benda-benda tu oleh sebab kita ada yang tua-tua kan, yang tua-tua betul. Dan juga banyak lagi yang mereka akan membawa ada ataupun menghindari kepada perkara-perkara yang negatif yang sekarang ada ni. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Maman. Jawapan yang agak deep juga. Agak deep lah. Terima kasih. Kita sambung. Okey. Abang Jali Kesian dah macam tunggul aku tengok dia. Ni. Ini Abang Jali ke Datuk? Ni kita panggil dia Datuk. Datuk. Apa khabar Datuk? Hari ni tak main golf Datuk? Tak ada. Kenapa kaki kita Datuk? Banyak hutang Datuk. Abang Jali kena investigate dengan CPIB. Okey, Datuk, saya ada soalan yang sangat sensitif sikit lah Datuk Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dia punya soalan? Betul. Apa perasaan abang? Sorry. Apa perasaan Datuk bila salah satu anggota Kelana Purba mengorat anak Datuk? Engkau Berani sangat tu Hafizan, berani sangat. soalan dah berani sangat. Lepas tu gagap. Tak ada. Nasib baik punchline sampai Sabar. Kita sambung. Sambung. Tak apa bang, tak payah jawab. Kau hajar budak ni. Okey, saya rasa dah boleh pergi soalan yang terakhir lah. Okey. Awak. Okey, soalan yang terakhir akhir sekali ni mungkin untuk semualah. Okey, cantik. Apa perasaan abang-abang semua melihat Kelana Purba sekarang? Okay, I think kita dah bermula 36 tahun yang lalu. Pada masa tu kita tidak terfikir yang Kelana Purba akan berada di peringkat sekarang. I think saya sangat kagum dengan anggota-anggota Kelana Purba dan sangat berterima kasih kepada semua anggota Kelana Purba walaupun mereka hanya memberi sedikit centuran pada Kelana Purba, saya tetap berterima kasih kerana dengan mereka lah Kelana Purba ada di sini sekarang. Dah 36 tahun, masih di atas, masih dilihat yang gah antara suasana di Barat. So saya sangat bangga. So I'm very proud. I think we found it here also. We have been very proud of the group. Any achievements that you all have received, even small or big, we are always very proud of it. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's give a round of applause for the president of Kelana Purba. Belum habis. Haidil, apa khabar? Moment. Wow. The sudden rush of emotion. Tadi sebelum start je, masuk je tu dah rasa lah. Apa lagi nak cakap? Haidil cengeng. Tak salah. Okay, untuk pengetahuan, ini kali pertama personally I am not involved in this kind of production. Jadi untuk yang tahulah, for me to put myself out of the picture is very difficult lah. So it has been a journey for me to remove myself and trust. Sampai dorang pun sendiri tanya macam, Aidil okay betul nak trust, but this is what you get. This whatever you guys see today, I think is berkat from our seniors, whatever traits and values that we have passed down. Alhamdulillah hingga ke hari ni 8 generasi. Hari ni is the very day. Kalau siapa yang tak tahu, 9th of May 1990. Hari ni 9th of May 2026 and we are still here. And I echo what Abang Jali said. I'm very proud of what every
each and every one of you have done, including those in the audience. I think this is something that I can safely say is a Kelana Purba thing, and I can safely say that we will always be the trailblazers in this kind of setting. So congratulations everyone, and Dirgahayu Kelana Purba to many more years ahead, insyaAllah. Okey. Kita tengah dengar ceramah ke apa? Korang tengah tulis report ke tak? Tulis. Macam terpegun tengok. Okey, silakan abang Maman ada sikit sepatah dua kata. Apa kau cakap tadi? Sepatah dua kata. Boy, cakap betul lah boy. Kau nak rap ke? Sabar, ni berbual. Abang nak cakap sepatah dua kata. Okey. Ya, alhamdulillah sudah pun macam sayang Mona kau buat Sudah pun 36 tahun kita berjalan, mengembara dan sebagainya. Daripada bujang sampai dah ada beranak, yang ada anak pun nak kahwin dan sebagainya. Dan ucapkan ribuan terima kasih kepada yang muda dulu kerana menyambung perjalanan kami ataupun abang-abang kami bermula pada 36 tahun yang dulu, dan masih menerapkan perasaan ataupun kewibawaan Kelana Purba, which is not easy lah. Kelana Purba ni banyak pantang larang dia. Dan juga ucapan ribuan terima kasih kepada ketua-ketua lama seperti Mail, Abang Hanif, arwah Cikgu Zaidi, Syafiq, Kabir, Sarip Anwar, Hafiz Piberdi, Anga, betul Anga, saya nampak dia, jangan bimbang. Dan juga Abang Syekh, betul Abang Syekh, ketua-ketua yang lama yang selalu menitik beratkan bahawa Kelana Purba ni bukan sahaja kumpulan DK Barat tetapi adalah satu keluarga, ukhuwah lah. Dan juga disiplin di antara seorang individu terhadap DK Barat dan juga sebagai seorang manusia. So jadi harap yang muda-muda ni, bang salah kot bang tadi. Dan juga my brother Akmal, thank you my brother, yang banyak menyokong lah. Banyak, dia dalam Kelana bukan ketua saja, anggota pun turut serta. Jadi yang tua takkan dipanggil tua tanpa yang muda, yang muda takkan panggil tua tu seorang tua ataupun senior tanpa junior. So sama-samalah kita put our hands together and build up the team as one, insyaAllah. Okey lah. Baiklah, itu saja masa kita ada dengan ahli Kelana Purba kita. Okey, terima kasih Mr. Aidil, Mr. Sazali dan Mr. Maman. Thank you for your time. Okey, jadi dengan itu saya akhiri segmen DDD. Dah boleh balik lah. Itu je. Saya lagi. Semua masih okey ke? Saya tanya lagi. Semua masih okey ke? Okey. Jadi lepas ni kita akan saksikan satu persembahan sangat-sangat istimewa daripada artis tempatan kita. Tahu tak siapa? Cuba teka sikit. Tahu tak siapa? Teka je. Salah, tu saya. Dia ada saya. Okey, saya kasih sikit lagu ni lah. Okey, saya cuba Kini baru ku tahu tak siapa? Siapa? Ya ke? Nak tahu? Okey, stand by. Going live. 5, 4, 3. Applause.
selamat kembali ke rancangan Rio Rendah Kelana Purba. Okey, Acap, selepas ni kami akan terima persembahan khas dari artis undangan kita. Ya, betul tu Zan. Dengar-dengar, artis undangan kita ni juga salah satu anggota Kelana Purba. Kau tahu kenapa kita invite dia? Asal Budak Kelana dapat diskaun. Okey guys, terimalah Didi Kazli. Tajul. Apa dia? Aku ada masalah lah. Asal ni? Didi tak dapat datang. Tapi sekarang ni kau kena bilang Din. Okey, kau kena bilang Din. Yes, kau kena bilang Din yang Didi tak dapat datang. Kau kena bilang Din yang Didi tak boleh datang. Yes. Go. No, bukan aku. Kau. Oh, aku. Yes. Din. Hello. Nak bilang Din apa? Din. Big problem macam, big problem. Apa dia? So, kau kena tolong bilang Din. Aku bilang Din. Yes. Okay, yang yes. Didi Kazli tak dapat datang. Ayo. Kau biar betul Tajul. Oh my days. Mana nak cari last minute artis gini Tajul? Bukan senang Tajul. Aku ada idea. Idea apa? Try. Kau tahu apa? Aku juara Lang Yuda 2018. Kau? That's me. Itu kau? Yes. Okay. Ya. Kau serius ke apa ni? Memanglah serius. Confirm. Let's go, guys. Isabella 98. Confirm Isabella 98 Confirm? Let's go lah guys. Ben, Isabella 1. Okay. Tak ada. Ni siapa? It was my time to shine. He was a security. Berikan temukan gemuruhmu untuk Didi Tajul Lang Yuda 2018. Okay? Din. Sorry. Din, Didi Kazli mana? Saya cuba, dia lambat. Tak dapat datang. Din, this is a birthday show. What are you talking? No, Din, this is a big mistake, Haidil Kwok nanti marah tau dekat dalam WhatsApp. Minta maaf Mr. Aidil, Kwok. Okay, yes, berikan temukan gemuruh, yes. Tak apa, kita teruskan. Yes, cakap pasal show. Show pun dah nak habis. Sekarang ni kita akan memulakan dengan game show. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini untuk game show kita memerlukan 3 orang dari penonton untuk naik ke pentas dan main game kita yang dinamakan KPDZ. Okay, jom, lighthouse on. I need 3 people. Jom, 3 people. Alright, let's go. Haji Abang menari bossa nova. Waiter. Ini dia pertama yang
pertama, seterus kami ingin kedua, dan seterus yang ketiga. Aku dah mula lapar. Cepat sikit. Dah lapar. Okay. Telinga. One more. Let's go. Lagi satu je. Come. Let's go. Alright. One more. Tak nampak. Ada, ni. Ada ni. Okay, go. Yeah! Zan. Lalu macam ni, selalu kau order Coca-Cola. Takut nanti tipsy nanti. Okay, come on, benar-benar. Ada. Okay, alright. Okay, baiklah. Okay. Sebelum tu, senang diri. Mulakan yes, thank you. Okay, saya nak bertanya. Dari mana, nama apa? Nama saya Zafri. Dan saya sekolah di Sekolah Rendah Tampines. Wow. Okay bang, nama apa bang? Nama saya Anik Daniel. Anik Daniel from? Tampines, Bedok, Pasir Ris? From Sembawang. Jauh lah. Terima kasih. Okay bang. Ini macam pernah nampak Okay, sorry bang, what's your name? Ahmad daripada mana? Yishun. Okay guys, go guys. Berikan tepukan gemuruh. Okay. So, Acap silakan. Baiklah, untuk permainan kita KPDZ. Yes. Senang saja, anda akan berdiri di sini. Jangan ambil anak orang. Sini. Zafri, come here, don't talk to strangers. Okay. Anda akan diri sini dan kami akan bertanyakan soalan-soalan yang berkenaan dengan sejarah Kelana Purba. Betul. So, if you have the answer, you know the answer, you run. Wah. Kalau sempat update kat Strava. Kalau tak, ambil loceng. Lepas tu ring the bell, pusing satu kali je. Ice cream. Dan. Sinilah. Baru nak sampai kat ni. Tak payah. Ice cream. Sorry. Relax, sejuk. Wah, relax lah. Okay, come. Understand so far? Understand so Okay, far. let's go. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Mana soalan dia? Kita mulakan dengan soalan yang pertama yang ada di tangan saya sekarang ini. Go. Namakan dua nama terawal sebelum Kelana Purba. Cuba buat. Okay, Mike. Pusing dulu. Turn one round. Pusing. Okay, dah. Dah. Satu kali. Bertindak mengikut arahan. Senang diri, cepat. Okay, so namakan dua nama terawal sebelum nama Kelana Purba. Tadi kita ada nyanyi dalam lagu Yankee kita. Engkau ingat aku punya tangan ni mic stand? Pelangi Timur. Okey, satu dan Satria Purba Wisesa. Betul. Okey, kembali ke pangkal jalan. Okey, soalan yang kedua. Namakan tahun-tahun di mana Kelana Purba memenangi juara keseluruhan bagi pertandingan Mega Perdana. Cepat. Alright. Okey. Pusing. Silakan. Awak memang dulu jual aiskrim. Okay, so tahun-tahun. So for fun fact, Kelana Purba pernah memenangi 7 times for Mega Perdana. So what is it? Kenapa kau pegang dada aku? Hey, please, dada dia lagi besar. Okey, namakan tahun-tahun di mana kita memenangi Kelana Purba. Mega Perdana.
Yang paling first ke? Suka hati kau lah nak. 7 nak 7. Cepatlah. Dia ni tak boleh ajak rompak tau. 93. Cakap Melayu cakap English je lah kau. Susah 1993. Okay. 2002. Okay. 2004. 2006. 2008. 2012. And 2014. Yang last tu dia susah nak baca sikit pasal dia berlipat-lipat kan lemak tu. Stop it. Gurau. Stop it. Just a joke. Just a joke. Okay, soalan yang ketiga. Pada tarikh apakah nama Kelana Purba? Okay, dengar Listen to my instructions, Sami. Pada tarikh apakah nama Kelana Purba digunakan buat pertama kalinya ever? Yes. Yeah. Okay, adik. What is the answer? 1990. 9 apa, Dik? Dia banyak 9, Dik. Tak, betul. 9 apa, Dik? 1990. Which date? 9 of? 9 of May. 1990. Betul. Kita balik sana. Okey, kita ada lagi 2 soalan. 2. Okey. Nyanyikan satu lagu Kelana Purba. Go. Any song. Come on, baby. Come on, baby. Come on. I know you. Yeah. Woo. Alright, dia kan seorang juara kan. Tepuklah. Okay, jom. One song of Kelana Purba. Tapi orang cakap kan kalau dia nyanyi dia dah masuk. Nyanyi je lah. Dia takut. Jangan. Silakan. Ui, susah. Oh, ni Ahmad nervous. Okay, sama. Apa ni sana ni? Tak pernah aku 10 tahun main kamerat macam ni. Adik nak ekor Dan 2. Okay, satu apa lagu kan? Apa lagu? Kelana masih mencari walau di dalam kegelapan. Abang Amal nak ikut key kau tak tahu macam mana. Betul! Alright, baiklah. So nampaknya Ahmad dah 2 kan? Abang satu-satu, betul Okey. Betul. Namakan alat-alat perkusi DK Barat and go. Woi. Bagus adik. Okay. Name me all the percussions of DK Barat. Number 1. Go. Okay, Number 2. Correct, go. Kompang. Bukan. Bukan kumpang. Dia Rebana, Dik. Nama dia Rebana. Rebana. Yeah. Rebana. Rebana, okay. Rebana dah ada 2. Ada mak. Dia besok Mother's Day kan. Jadi dia ada ibu apa? Rebana I. Rebana ibu. Yeah, yes. Lepas tu Rebana. Marakas. Okay. Lepas tu? Canang. Canang, betul. Ada lagi? Betul. Apa yang dia cakap? Oh, anak Anak Rebana. Thank you, Zafri. Baiklah. Soalan yang paling terakhir untuk malam ni. Yang paling panas sekali. Kalau tak tahu, malu dok. Siap kau. Siapa nama host show pada malam ini? Ashraf. Betul kan? Ya, tepat sekali. Terima kasih. Betul. Saya memang host pada malam ni, memang seorang. Yang tadi yang badan besar tu saya dah sangka je. Zan, dia tak tahu. Kam. Abi kalau tak tahu jangan jawab lah. Kam. Baby, I'm here. Come. Ikan macam lembu. Okay, sorry. Kita sambung. Baiklah. Berikan tepuan paling gemuruh untuk kesemua peserta kita. Okay. Dan juga tak ada first, second, third pasal dekat Kelana. We are all winners. Here. Jadi, terimalah sedikit cenderhati Yes, correct. daripada kami. Voucher Terima kasih. Nak salam ke apa?
Hello? Okey. Yelah. Salam host je. Salam host je. Salam host. Salam host je. Okey. Okey Salam host je. Okey. Silakan. Salam host je tak apa. It's okay. It's okay lah. Sorry. Din. Okay. Round of applause for all our contestants. Please. Okay, baiklah. Kita sudah pun sampai. Oh, Din, lepas ni kau jangan akan sila keluar. Ikat. Zan, kita move on, Zan. Okay. Kita sudah pun sampai ke penghujung segmen permainan kita pada hari ini. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada anda bertiga. Terima kasih. Very supporting you all. Alright, dan pastinya setiap permulaan pasti ada pengakhirannya, dan di sini kami ingin mengundur diri buat seketika. Ya, apa ni? Undur diri? Oh, undur. Ya. Apa yang pelari pecut tu Harun mundar kan? Mundar. Habis kalau dia pergi depan, dia pergi belakang? Mundar mandir. Pakai joke sinar lebaran. kita cuba. Tapi Acap tak ada idea. Kata host tak bagus. At least orang kenal apa? Oh, okay. Tapi sebelum kami akhiri program hari ini, kami ingin menjemput ke semua ahli anggota yang telah menjadikan pementasan ini. Where all my awak-awak? Where my tok juara? My hobbies? Come. Hamizan bukan host, Acap host seorang. Dan berita terkini, ada gempa bumi yang berlaku di Tampines. Acak kelakar juga apa? Okay, go! Dan pastinya setiap persembahan di Game Barat kita mengakhiri dengan lagu Wak Bulan, betul? Tapi namun sebelum itu, kami Adinda Kelana Purba ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kekanda Kelana Purba. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang membuka ruang guide kami sehingga kami berada di hari ini. Alright. Kepada yang masih dengan kita ataupun yang telah meninggalkan kami, kami di sini menzahirkan setinggi-tinggi perhargaan yang tidak terhingga kepada kesemua Kekanda Kelana Purba. Thank you to all my seniors from Gen 1 all the way to Gen 8 now. Thank you so much to all my seniors, to all our seniors. dan kalau boleh, I would like to take this opportunity to say thanks to this brother of mine, Ashraf Arifin. Terima kasih. Ya. 10 tahun kita mengembara dalam Kelana Purba. Ya. Dan kita akhiri dengan lagu Wak Bulan, boleh? Boleh. Bismillah. Thank you. Dia kasih key sebenarnya. Nak masuk apa?
Alright, before we leave, I just want to say one thing. There's a QR code right there. So please can you give some Feedback. Okay, and also Ashraf. And also we would like to invite all members of Kelana Purba to step outside the theatre for us to have a photo taking and a cake cutting session. Correct. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for Kelana Purba and for all of you. Thank you so much. Itu Rio Rendah Kelana Purba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.